Jom kita test lampu solar ni cerah dia macam mana. Aku dah letakkan atas rak ni untuk kita try suluh kawasan ni. Keadaan sekarang agak gelap. Okey, kita on kan. Okey. Macam ni je geng cerah dia. Lampu solar dia boleh pergi cerah yang macam ni. Dan kalau aku off kan guna remote dia, gelap dah. Dengan remote dia ni, kita boleh setting untuk malapkan dia. Tekan je bahagian ni, nanti dia akan automatik semakin malap. Dan korang akan perasan dalam video ni, oi, dah makin gelap. Remote ni kita akan dapat sekali supaya kita boleh pilih lah nak dia auto, bila gelap dia auto hidup ke, nak on kan, nak off kan, bila on dia akan 3 jam ke, 5 jam ke, 8 je, ataupun makin cerah makin gelap. Skru-skru dengan bateri ni pun dia ada bagi sekali geng, so tak payah takut lah. Nak pasang dia ni sumpah tak susah. Pada panel solar dia ni ada wire dekat belakang, yang ini aku panggil bahagian jantan. Pada panel lampu dia ni pun dekat belakang ada kabel, yang ini aku panggil kabel dia bahagian betina. Ibarat hidup dalam dunia yang fana, jantan dan betina ni kita temukan, cantumkan dan kita skru kasih rapat. Dah, wiring dia dah siap. Lepas tu kan ikut tekak korang lah. Lampu ni korang nak gantung kat mana, solar ni kau nak menghadapkan pada cahaya matahari kat belah mana. Berdasarkan kepada penggunaan aku selama ni, bagi aku lampu ni dia boleh cerah tu dalam sejam 2 jam, maksimum pun 3 jam je. Yalah, kena kot dengan harga. Lepas cerah yang puas tu, lampunya tetap ada, tapi malap je. Itu boleh sampai pagi, tapi malap je. Kiranya lah, boleh lah kalau kau nak pakai kat kawasan yang betul-betul gelap, janji ada cahaya. Tapi kalau kau ni nak memang dia terang, memang nak nampak, tak boleh bro, tak boleh. Mungkin kena beli yang mahal punya. Tu je aku punya perkongsian untuk kali ni. Korang yang ada pengalaman guna benda lah ni, letakkan dekat komen.